Saya minat nak belajar agama. Apakah perkara utama yang perlu saya belajar? Talabul ilmi faridatun ada kulli muslimin. Menuntut ilmu yang fardu ain itu wajib semua orang Islam, laki-laki perempuan. Okey. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ada 3. Yang pertama, ilmu tauhid, supaya kita benar tauhid kita kepada Allah. Kerana ramai orang salah pegangan. Yang kedua, ilmu syariat, ilmu tentang fiqh kehidupan kita, supaya kita pandai bersuci betul, wuduk kita, mandi kita sahih, sembahyang kita betul. Faham? Yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu adab, juga orang panggil ilmu tasawuf, iaitu ilmu membersihkan hati daripada perangai-perangai dalaman yang huduh-huduh, yang Allah benci. Faham? Seperti takabur, riak, hasad dan sebagainya. 3 ni wajib. Mu nak belajar kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, duha ke padamu, online ke, YouTube ke, TikTok ke pandai. Allah tak tanya ngaji di mana, tanya ngaji ke tu. Faham lagi? Pandai-pandai kita.